tahu ayat yang diturunkan pertama ialah Iqra. Assalamualaikum. Hari ini Panitia PAI dan Bahasa Arab menganjurkan program Nuzul Al-Quran sempena 16 Ramadan dan sebenarnya 17 Ramadan kami buat awal dan pelbagai aktiviti yang menarik untuk disediakan untuk pelajar-pelajar seperti tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Khairul, kemudian kuis Nuzul Quran, kemudian mewarna untuk yang tahap 1 dan menulis untuk yang tahap 2. Kemudian disertai dengan soalan-soalan yang membina murid-murid untuk lebih mengingat peristiwa-peristiwa program dalam Nuzul Al-Quran. Saya tahu ayat yang diturunkan pertama ialah Iqra. Saya lapar. Iba